Pihak kami telah membangkitkan satu persoalan peraturan mesyuarat ataupun standing order berkaitan dengan standing order 11.3 yang mana 11.3 ni memperuntukkan Perdana Menteri, bukan Ketua Majlis, Perdana Menteri boleh memanggil satu persidangan khas atau mesyuarat khas jika sekiranya dia melihat suatu perkara yang ada faedah orang ramai, mustahak pada pandangan dia memanggil sidang khas, maka dia beritahu kepada speaker, speaker mesti panggil dan memanggil semua ahli-ahli untuk mesyuarat ni. Jadi apa yang dipertikaikan oleh kami ialah persidangan khas berkaitan dengan RCI tabung haji ini dipanggil oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri yang panggil untuk dia bentang di sini pada anggapan semua orang. Laporan ini perlu dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen, seterusnya dibuat satu ketetapan, satu keputusan. Apa keputusannya? Ini tengah-tengah tak ada sidang ni kita datang. Takkan saja-saja saja. Tiba-tiba pihak kami telah diberitahu oleh pihak kerajaan bahawa status laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji ini hanya bertaraf penerangan menteri saja. Ministerial briefing atau information explanation, itu saja. Jadi ini bukan satu laporan RCI yang sebelum ini telah dibentangkanlah parlimen. Sebagai contoh yang terakhir berkaitan batu putih, kita sepatutnya membuat undian pada masa itu, tapi malangnya kerajaan tarik balik RCI itu, jadi tidak ada pengundian. Jadi yang ini bukan saja tidak ada pengundian, di downgrade kepada penerangan menteri saja, yang pada bila-bila masa saja boleh dibuat. Semasa persidangan biasa pun ada satu sesi, seorang menteri beri penerangan, itu boleh, dan boleh tanya dan sebagainya. Itu saja taraf. Jadi atas dasar itulah Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan kami semua ni meminta secara rasmi, semalam kita dah hantar surat, telah disahkan terima 10 Ogos. Kita memohon supaya ditangguhkan persidangan khas ini atas alasan orang yang membuat permohonan untuk mengadakan sidang khas ini tidak ada. Itu bukan itu saja. Dia ni merupakan orang yang penting, Perdana Menteri, yang sejak daripada zaman sebelum jadi Perdana Menteri pun membangkitkan perkara ini. Untuk makluman, perkara RCI ini telah dibangkitkan sejak tahun 2019 semasa kerajaan PH1. Menteri PH menyatakan, kerajaan PH mengatakan perlunya diadakan RCI. 20/1/2022 yang di-Pertuan Agong melantik RCI. Kemudian diberikan masa 6 bulan kepada Suruhanjaya RCI ini, telah siap 19/7. Ini telah siap 19 Julai 2022. Dibuat pada bulan 1, bulan Julai siap. Within time. Kemudian telah disembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong 30 bulan Ogos tahun 2022. Diberi taklimat kepada Perdana Menteri. Selepas daripada itu, Perdana Menteri mengarahkan dibentang dalam Jemaah Menteri. Itu pada bulan 8 tahun 2022. Tapi malangnya Parlimen ke-14 telah dibubar 10/10 tahun 2022. Selepas PRU ke-15, laporan RCI ini telah dibentang di dalam Kabinet sekarang. Pada 14 bulan 12 tahun 2022. PMX jadi Perdana Menteri 24 bulan 11. Ini dibentang pada bulan 12. Dan semenjak daripada itu, tidak pernah, dan kami telah mendapat makluman bahawa pengurusi RCI tabung haji ini, Yang Amat Berharga Tun Raus Sharif, telah dikatakan, menasihatkan kepada kerajaan pada masa itu supaya umumkan laporan ini kepada awam. Tetapi dia mengambil masa 3 tahun 7 bulan tidak dibentangkan kepada rakyat. Akhirnya pada bulan Julai baru-baru ini, 30 Julai atau 29 Julai, diumumkan, Kabinet memutuskan untuk dibawa ke Parlimen, dibahaskan di Parlimen pada 11 bulan 8, kemudian barulah boleh dikemukakan, dihebahkan kepada rakyat. Itu yang kami dapat. Kalau tak betul, sila buktikan yang sebaliknya. Jadi atas dasar itulah kita merasakan tidak wajar Perdana Menteri tidak ada dalam masa persidangan khas RCI tabung haji ini.
Sama ada dia nak jawab atau tak jawab dan sebagainya, itu terpulang pada dia lah. Tapi dia mesti ada di dalam Dewan ini semasa persidangan ini. Maka atas dasar inilah kami pada hari ini buat keputusan, kalau RCI yang sepenting ini yang diambil berat oleh Perdana Menteri, dia yang mengarahkan sidang khas, dia tak ada dalam Dewan, as good as kita buat PC macam ni je. Sini pun PM tak ada, dalam pun PM tak ada. Tak ada bezanya. Jadi atas dasar itulah Ketua Pembangkang telah bersetuju dan kami semua telah bersama dengan Ketua Pembangkang untuk kita walk out daripada Dewan, kita keluar Dewan, kita tidak mengikuti persidangan hari ini, tetapi ini berdasarkan presiden yang telah ada, kita tidak menghalang kami untuk membentangkan perkara ini kepada rakyat. Kerana pada 27 hari bulan 7 semasa pilihan raya dulu, Perdana Menteri telah bentang benda ini, menyebut RCI ini semasa kempen pilihan raya di Port Dickson dan juga di Ampangan Negeri Sembilan di Seremban. Jelas, ini semua is a public domain. Orang semua tahu dah benda ni. Judicial notice. Orang semua tahu keadaan ini dan tidak menghalang kami pihak pembangkang untuk mewar-warkan dan juga memberi penjelasan kepada rakyat pandangan kami terhadap perkara ini. Saya silakan Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang untuk